Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni jom kita buat mini burger menggunakan garlic butter spread. Saya menggunakan salted anchor butter, 100% dari susu lembu New Zealand dan ada sijil halal tau. Tengok tu warna dia kuning keemasan semula jadi dan tanpa pewarna tambahan. Teksturnya smooth, rasanya creamy dan buttery. Sesuai untuk kegunaan harian. Kemudian masukkan satu labu bawang putih telah pun dibakar. Kemudian masukkan mix herb dan juga chili flakes. Kita gaus sebati semua bahan-bahan ni. Tengok tekstur dia memang sangat smooth. Sediakan mini bun secukupnya. Lepas tu kita potong kepada dua bahagian. Macam burger tu. Okey, lepas tu kita sapu dengan garlic butter spread. Ulang proses sampai roti habis dan bagi garlic butter spread tu kita masukkan ke dalam bekas kedap udara dan simpan dalam chiller. Boleh guna untuk bakar ayam, bakar daging, masak spaghetti dan pelbagai lagi. Kemudian kita bakar sekejap, nampak dekat bahagian tepi dia tu macam crispy. Memang sangat sedap. Kita tak guna sos cili atau mayonis tapi kita drizzle dengan garlic butter spread. Okey, dah siap dah kita punya mini burger. Tunggu apa lagi? Dapatkan anchor butter di pasaraya berhampiran dan selamat mencuba.